Ramai yang suruh aku cuba nasi goreng dekat sini. Sekali lagi aku singgah di gerai nasi lemak Acik Liza. Nasi goreng dekat sini memang sempoi geng. Ada cili kering, ada ikan bilis, itu aja. Nasib baik aku datang awal. Itu pun dah tinggal sikit aja lagi. Dibuka daripada pukul 7 pagi sehinggalah habis jualannya. Cuti hari Sabtu dan Ahad ya. Lokasi berhadapan dengan flat Sri Saujana Kajang. Gerainya pula betul-betul di tepi jalan ni. Macam ginilah rupanya nasi goreng tu dekat dalamnya. Tengoklah cili keringnya tu, besar-besar lagi kan adanya. Teringat macam kat kampung dulu-dulu. Tanpa berlengah masa lagi, jomlah kita cuba. Untuk suapan pertama, memang mantap geng. Rasa cili keringnya dan juga ikan bilis. Untuk adik-adik rasanya kurang sesuai sebab nasi goreng ni pedas. Kena pula dengan telur mata kan, memang syahdu. Yang berada di sekitar dengannya, apa tunggu lagi geng? Boleh terus.